Semalam kita dah share resipi ikan. Hari ni kita nak share resipi ayam pula. Kita nak buat ayam masak korma. Kalau korang masak untuk berbuka, makan dengan nasi putih, ada ikan kering dengan sambal bilis sikit, memang sedap. Nak simpan resipi ni untuk hari raya pun boleh. Jom kita cuba dalam 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Langkah pertama, kita kisarkan semua macam bawang, cili padi, bawang putih semua. Lepas tu kita tumiskan dengan minyak sapi. Kita perlukan 4 ulas bawang putih, 2 inci haria dan juga 1 biji bawang besar merah. Kemudian korang masukkan 6 tangkai cili padi dan juga 4 buah keras. Lepas tu kita masukkan air dan kisar macam biasa. Lepas tu korang panaskan minyak. Kita masukkan dalam 2 sudu besar minyak sapi. Campurkan juga sedikit minyak masak. Bila dah panas, korang masukkan 1 daun pandan, rempah 4 sekawan, dalam 2 tangkai daun kari dan juga masukkan irisan bawang putih dan juga irisan bawang merah kecil. Kita tumis dia sampailah dia garing sebelum kita boleh masukkan bahan kisar kita tadi. Lepas tu korang sambung kacaukan dia sekejap. Kemudian kita masukkan dalam 3 sudu besar rempah korma, sedikit serbuk kunyit, serbuk jintan manis dan juga serbuk ketumbar. Kita masukkan dalam kuali, sambung kacau sekejap. Lepas tu cepat-cepat korang masukkan air. Korang masukkan dalam setengah cawan dulu. Kalau tak cukup minyak, korang tambahkan sikit dan juga masukkan dalam 1 sudu kecil asam jawa. Sambung tumis sampai rempah tu masak sebelum kita boleh masukkan kita punya ayam. Saya pakai dalam setengah ekor ayam. Masukkan kentang. Lepas tu kita gaulkan ayam dengan rempah tadi sebelum kita tambahkan lagi sedikit air. Air bagi tinggi ayam je, kita nak cair sangat. Kemudian masukkan dalam 2 sudu besar kerisik, sedikit lobak merah, setengah kotak santan, 1 biji bawang holland. Gaul-gaulkan semua bahan kita tadi. Boleh tambah sikit air lagi kalau rasa macam tak cukup. Kemudian kita boleh gaul-gaulkan bahan kita sampailah ayam kita betul-betul masak. Bila ayam dah masak, korang masukkan garam dan juga sedikit perasa. Boleh tambahkan cili hijau, sedikit daun ketumbar dan juga bawang goreng sebagai hiasan. Lepas tu siaplah kita punya ayam korma. Boleh hidang dengan nasi putih, ikan kering sikit. Kalau ada sambal lagi sedap. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.